ulama mengambil nas Al-Quran daripada surah Al-Jin ayat yang ke-6, iaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Jin, dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki daripada kalangan manusia yang memohon perlindungan ataupun pertolongan kepada beberapa laki-laki daripada golongan jin. Tetapi mereka, iaitu golongan jin itu, menjadikan manusia itu bertambah sesat. Baik, ini adalah dalil yang menunjukkan tidak boleh kita menggunakan jin untuk memasukkan ke dalam tubuh badan manusia yang lain untuk mendapatkan maklumat ataupun untuk apa saja tujuan yang digunakan untuk dia masukkan ke dalam tubuh badan orang lain. Itu adalah perkara yang diharamkan oleh agama. Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini, kebiasaan orang Arab jahiliah meminta perlindungan dengan jin apabila berada di satu tempat yang asing ataupun berbahaya seperti di padang pasir. Mereka percaya bahawa jin boleh melindungi ataupun boleh membantu mereka daripada bahaya. Namun perlindungan tersebut hanyalah menambahkan ketakutan, keburukan dan penindasan kepada manusia, kerana jin memperdayakan mereka dan semakin menguasai manusia tersebut. Baik, ini adalah pandangan Ibnu Katsir membahaskan ayat surah Al-Jin ayat yang ke-6 berkaitan manusia memohon perlindungan, memohon pertolongan daripada golongan jin. Maka perbuatan ini adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana mereka memohon perlindungan dan bergantung kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab As-Sarimul Battar fi Tasaddi Lis-Saharati Asy-Syarari menjelaskan bahawa sihir dari segi istilah yang dibawa oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengatakan bahawa sihir dari segi istilah, iaitu sihir ialah simpulan. Sihir ialah simpulan, jampi, atau kata-kata yang diucapkan, ditulis atau dilakukan sesuatu yang memberi kesan kepada tubuh, hati atau akal orang yang disihir secara tidak langsung kepadanya. Maka apa saja perbuatan dengan kata-kata ataupun jampi ataupun ucapan ataupun ditulis dilakukan memberi kesan kepada diri seseorang. Sebagai contoh, memasukkan jin ke dalam tubuh badan manusia. Dan akhirnya manusia itu tidak sedarkan diri. Ataupun ada berlaku kerasukan kepada manusia itu walaupun tidak secara totally. Maknanya jin itu masuk ke dalam tubuh badan manusia. Atau menghilangkan akal orang yang disihir itu. Maksudnya bila jin masuk, maka orang tadi tidak sedarkan diri. Dan perkara itu berlaku secara tidak langsung kepadanya. Maka itu adalah yang dikatakan dengan sihir. Maka perbuatan memasukkan jin ke dalam tubuh badan manusia ataupun orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan apa jua manfaat. Perkara itu adalah dianggap seperti sihir yang dilakukan dengan menggunakan jin yang dimasukkan ke dalam tubuh badan manusia. Inilah takrifan sihir yang diberikan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dari segi istilah, yang disebut oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali di dalam kitabnya As-Sarimul Battar fi Tasaddi Lis-Saharati Asy-Syarari. Syekh Wahid membawa satu pandangan daripada Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala dan membahaskan satu hadis yang disebut oleh Nabi SAW, iaitu an-nasyratu min amali syaitan. Nusrah itu adalah perbuatan ataupun amalan daripada syaitan. Maka Ibnu Hajar mendatangkan pendapat dia yang mengatakan bahawa ini adalah benar, bahawa nusrah itu ada dua jenis. Yang pertamanya, kata Ibnu Hajar, nusrah itu ada dua. Yang pertamanya an-nusrah yang dibenarkan, iaitu mengubati sihir. Wahiyya hallu sihri bil Quran. Mengubati sihir dengan membaca Al-Quran. Dan juga dengan doa-doa ataupun dengan zikir-zikir asy-syar'iyyati, iaitu yang disyariatkan. Maknanya, boleh kita mengubat orang yang disihir dengan menggunakan Al-Quran dan menggunakan dengan doa-doa dan juga zikir-zikir yang disyariatkan. Maka itu adalah kaedah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dan ialah kaedah yang diajarkan oleh agama. Yang kedua, kata Ibnu Hajar, nusrah yang diharamkan iaitu mengubati sihir dengan sihir, yakni menggunakan perantaraan jin untuk dimasukkan ke dalam tubuh badan manusia. Maka perkara itu adalah perkara yang diharamkan oleh agama dan tidak dibenarkan. Kata Ibnu Hajar, dengan meminta pertolongan dengan syaitan diharamkan sebab apa? Ubat sihir dengan sihir itu sebab apa diharamkan? Kata Ibnu Hajar,
iaitu dengan meminta pertolongan dengan syaitan yang mendekatkan diri kepada mereka dan memohon bantuan kepada mereka dan kita redha dengan perbuatan mereka, maka itu adalah perbuatan yang dilarang. Itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW, an-nushratu min amali syaitan. Nusrah itu adalah amalan syaitan. Syekh Usamah Al-Audi yang menyatakan tentang menyeru jin. Kata Syekh Usamah Al-Audi, apabila seseorang itu menyeru jin, gangguan ini amat berbahaya dan paling jahat. Sebab apa? Masukkan jin ke dalam tubuh badan, sama ada badan sendiri ataupun badan orang lain. Yang dimaksudkan dengan menyeru jin di sini ialah seseorang menyeru jin datang kepadanya tanpa disedari. Jin yang diseru tanpa mengira orang itu sedar ataupun tidak, terus mengambil peluang dan mengganggu orang tersebut. Ini termasuk dalam golongan mereka yang dianggap sebagai kahin ataupun arraf ataupun dukun ataupun bumuh. Berhati-hati. Baik, di dalam pandangan lain yang telah dinukilkan oleh Tuan Guru Dr. Zulkifli Al-Bakri di dalam penulisannya, Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili pernah ditanya, adakah harus meminta pertolongan dengan jin Islam? Dan apakah hukum meminta pertolongan dengan jin Islam untuk berkhidmat kepada orang Islam? Dan apakah hukum meminta pertolongan jin secara umum? Kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahawa haram meminta pertolongan dengan jin walau dalam apa keadaan sekalipun. Dan perkara ini adalah perkara yang tercela secara syarak yang berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fadaduhum rahaqa. Baik, di dalam pandangan lain dia membawa pandangan daripada maqalat Syekh Dr. Abdul Qadir bin Muhammad Al-Ghamidi yang bertajuk hukum meminta pertolongan dengan jin dalam perkara yang harus. Maka sebuah institusi fatwa iaitu Lajnah Daimah ada menjawab di dalam fatwanya apabila ditanya oleh seorang lelaki berkenaan meminta bantuan jin. Tidak boleh bagi orang itu meminta bantuan jin. Dan Muslim, kita tidak boleh mendatanginya untuk mengubati pelbagai penyakit melalui perantara jin. Tak boleh kita jumpa. Jadi tuan-tuan, ini adalah dalil dan pandangan daripada para ulama berkaitan tidak boleh kita memohon perlindungan ataupun kita memohon bantuan jin untuk dimasukkan ke dalam tubuh badan orang lain yang telah dijawab oleh para ulama dengan nas dan juga pandangan mereka.